Ketika Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan seluruh alam, ketika seluruh langit telah dibangkitkan oleh Allah tanpa tiang, ketika syurga telah disiapkan, sungai-sungai telah dialirkan, jurang-jurang neraka telah pun dikorek oleh Allah, ketika 7 petala langit telah pun siap diciptakan oleh Allah, ketika para malaikat diciptakan oleh Allah, ketika setelah seluruh jin diciptakan oleh Allah, dan akhirnya manusia yang terakhir sekali diciptakan oleh Allah, Allah mengumumkan bahawasanya di kalangan seluruh makhluk yang telah diciptakan olehku, yang paling aku kasih dan paling aku sayang ialah manusia. Kerana itulah ketika mana Nabi SAW menyebutkan suatu kisah yang akan berlaku di padang mahsyar, yang akan berlaku di alam akhirat, yang akan disaksikan oleh sebahagian makhluk, dibongkarkan oleh Rasulullah SAW akan kejadian dan keadaan itu, iaitulah kata Nabi, inni la'alamu akhira ahlin nari khurujan. Tidakkah kalian tahu, sesungguhnya aku mengetahui satu perkara, kata Rasulullah, iaitulah aku tahu lelaki terakhir yang keluar daripada neraka, wa akhira ahlil jannati dukhulanil jannah, dan dia adalah lelaki terakhir yang masuk ke dalam syurga. Kemudian pintu syurga akan terus tidak mengalu-ngalukan sesiapa pun selepas lelaki itu. Kisah ini membayangkan kasih Allah kepada manusia. Kisah ini akan menyedar dan mengajarkan kita, memberi pengajaran kepada kita, saya dan semua yang berada di dalam masjid ini, yang kita semua adalah manusia. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat mengasihi dan menyayangi manusia.